tahu refinance punya proses tak? Hari ni saya nak cerita refinance punya proses ah. Kedai saya ada provide refinance punya proses. Refinance ah. Kalau you orang kereta sudah tak ada hutang atau hutang sikit hutang sikit, okay, saya boleh buat atas nama you sendiri. NCB boleh ambil balik, also tak ada kacau. Tapi dalam 20 tahun punya kereta lah kita boleh buat. So bermakna kalau 15 tahun lagi boleh buat 5 tahun lagi. So apa-apa mengenai refinance punya soalan, you boleh tanya saya. So tekan beg biru, isi beg biru. Saya boleh tolong check you market value. So bukan semua kereta boleh refinance nak ada market value. Kalau you punya kereta ada market value, so bermakna boleh refinance lagi. Lagi itu market value saya akan beritahu awak. You just PM isi beg biru, apa-apa kita cerita dalam WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih Indonesia Auto. Selamat